Okey, ni contoh absorber yang masih okey. Nak tekan pun keras. Bila dia lepas, naik, laju. Ni contoh absorber yang masih okey. So hari ni kita ada datang sebiji kereta BMW F30. Customer datang bagi tahu kereta dia rasa berbuai-buai bahagian belakang. Berdasarkan pengalaman kita, kalau ada masalah berbuai-buai ni mesti absorber. Okey, macam korang tengok kat depan saya ni, saya dah buka absorber bahagian belakang kereta. Macam korang tengok ni, absorber belah kiri dia dah lembut. Tekan pun mudah. Lepas tu dia nak naik balik pun lambat. Okey, ni contoh absorber yang masih okey. Nak tekan pun keras. Bila dia lepas, naik, laju. Ni contoh absorber yang masih okey. Okey, kalau korang ada masalah kereta berbuai-buai sama macam kereta BMW F30 ni, bolehlah datang ke bengkel kami, Tasmati Auto Benz, berhampiran Cyberjaya dan Putrajaya. Servis raya dengan kami, korang dapat 5 barang ni. Tasmati Auto Benz, berhampiran Cyberjaya, Putrajaya.